Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, jadi baru-baru ni saya berpeluang untuk hadir ke pelancaran pelan baru Ultra 5G oleh U-Mobile di W Hotel dekat Kuala Lumpur. Okey, jadi dalam pelancaran tersebut kan, dia punya fokus utama tu adalah Ultra 5G. Jadi Ultra 5G itu adalah rangkaian 5G stand-alone yang mana fokus dia adalah kepada performance dan juga user experience. Jadi kan pada waktu tu pihak U-Mobile dia maklumkan bahawa rangkaian tu memang dibuat khas untuk nak berikan anda kelajuan yang lebih konsisten, lepas tu sambungan yang dikatakan lebih stabil dan user experience yang lebih lancar. Dan mereka juga cakap apa tau? Dia kata anda punya user experience tu akan jadi lancar walaupun anda berada dekat kawasan yang sesak. Okey, jadi dalam video kali ini saya akan ceritakan sikit kepada anda apa yang diumumkan masa pelancaran tu, dan dalam masa yang sama juga saya akan uji pelan baru Ultra 5G ini untuk nak tengok adakah pelan tersebut betul-betul laju dan juga konsisten untuk kita nak guna seharian. Alright, pertama sekali, mari saya ceritakan dekat anda pelan untuk pengguna biasa. Jadi pihak U-Mobile memperkenalkan pelan baru di bawah siri Ultra untuk prepaid dan juga postpaid. Okey, saya mulakan dulu untuk yang prepaid lah. Okey, untuk Ultra Prepaid, mereka memperkenalkan SIM Pack Ultra Prepaid yang datang dengan 20GB data, yang mana data tu tidak ada sebarang sekatan kelajuan. Lepas tu anda akan dapat panggilan tanpa had kepada semua rangkaian tempatan dan anda juga akan dapat hotspot pada harga RM10 sahaja. Okey, yang tu satu. Lepas tu untuk pelan prepaid yang bulanan. Jadi Ultra Prepaid ni anda akan ada pilihan sama ada yang RM28, RM38 dan juga yang RM50. Yang mana yang saya tengok pelan-pelan ni kan, dia punya kuota data tu sampai beratus gigabyte saja cukup dah tu kan. Dan okey, samalah juga kalau kita nak tengok macam tadi, anda juga akan dapat kelajuan tanpa sebarang sekatan. Lepas tu anda boleh call dekat semua panggilan tempatan, tak ada masalah, dan anda juga dapat hotspot. Okey, jadi cerita dia macam ni tau tuan-tuan dan puan sekalian, saya tolong cerita dekat anda . Kalau kita bandingkan pelan prepaid unlimited yang lain, biasanya pelan tu dia akan ada had kelajuan dan dia akan ada FUP. Jadi beza dia adalah Ultra Prepaid ni dia akan berikan dekat anda kelajuan yang tidak ada sekatan dan dalam masa yang sama kuota data dia tu besar. Okey, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan sekalian, ni saya cerita dekat anda, pelan yang Ultra Prepaid tu dia dah sokong 5G standalone. Maksudnya dia dah support 5G SA. Jadi sekiranya anda tak tahu secara amnya sekiranya anda menggunakan 5G SA, anda akan dapat sambungan yang lebih stabil, latency yang lebih rendah dan juga kita boleh kata user experience yang lebih baik kalau kita nak bandingkan dengan rangkaian 5G yang biasa. Itu adalah untuk prepaid. Seterusnya, untuk postpaid pula. Jadi, Ultra Postpaid menyediakan juga kepada anda kuota data yang sangat besar dan dalam masa yang sama dia ada beberapa ciri tambahan yang menarik. Contohnya macam roaming. Lepas tu dia ada ciri keselamatan yang pihak U-Mobile dinamakan sebagai Ultra Security. Dan anda juga akan dapat akses kepada Ultra 5G Priority Pass mengikut pelan anda. Dan sambil tu saya cerita dekat anda siap-siap sekiranya anda mencari plan untuk keluarga anda. Sebab saya macam saya memang pakai family plan. Jadi pihak U-Mobile memperkenalkan Ultra Family 128. Mana saya rasa plan ni adalah menarik untuk kita yang ada family ni kan. Okey, jadi melalui plan ni anda akan dapat 4 line. Lepas tu jumlah data yang anda dapat adalah 1TB ataupun 1000GB yang mana data tu akan dikongsikan pada 4 line tersebut. Okey, lepas tu dalam masa yang sama juga anda akan dapat roaming percuma untuk lebih daripada 60 destinasi. Dan saya tengok bila saya buat kiraan harga untuk setiap line ni dia jatuh lebih kurang dalam RM32 sebulan sahaja. Okey, sambil itu tuan-tuan dan puan sekalian, Ultra 5G Priority Pass pun disediakan untuk pengguna-pengguna prepaid dan juga postpaid. Jadi anda boleh dapat pass tu sama ada tengoklah anda ikut plan anda akan dapat pass percuma ataupun anda boleh belilah melalui aplikasi My U-Mobile tu sendiri. Okey, sambil itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak cerita sikit ciri menarik pelan untuk enterprise. Jadi selain daripada pengguna biasa, U-Mobile juga memperkenalkan Ultra Business Reserve, termasuklah Ultra 5G Business Reserve yang mana dia akan memberikan prioriti rangkaian untuk kegunaan enterprise, terutamanya ketika waktu peak hour. Tu dia tuan-tuan dan puan sekalian.
Dalam bahagian ni saya akan tunjukkan kepada anda beberapa ujian yang saya buat untuk nak lihat performance Ultra 5G ni untuk penggunaan seharian. Okey, jadi yang pertama sekali saya buat bandwidth testing menggunakan speed test dekat rumah saya. Dan bezanya saya buat speed test tu pada waktu yang berbeza. Saya buat waktu pagi, saya buat waktu petang, lepas tu saya buat satu lagi pada waktu malam. Okey, jadi tujuan ujian ni saya buat untuk nak tengok adakah kelajuan rangkaian 5G U-Mobile ni dia konsisten. Contohnya untuk rumah saya ni. Okey, jadi berdasarkan hasil ujian yang saya buat, saya buat ujian pertama tu lebih kurang dekat pukul 7, lebih kurang macam tu tau, 7 pagi . Masa tu saya dapat speed test tu untuk download dia punya kelajuan tu dalam 600 lebih megabit per second. Lepas tu upload dia dalam 60 lebih megabit per second. Okey, itu yang pertama. Lepas tu ujian seterusnya saya buat dalam pukul 5 petang macam tu kan. Jadi pada 5 petang tu download tu saya dapat lebih kurang dalam 450 megabit per second macam tu. Lepas tu upload dekat 40 megabit per second. Okey, lepas tu last kali saya buat ujian pada pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam tu saya dapat download dalam 500 megabit per second, lepas tu upload dalam 50 megabit per second. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara amnya kelajuan 5G U-Mobile di rumah saya ni adalah agak konsisten untuk sepanjang hari. Jadi kelajuan download dan upload dia tu tak lari banyak, dan dalam masa yang sama juga saya tengok ujian latency yang speed test buat tu pun tak lari banyak juga. Seterusnya saya buat ujian dekat kawasan yang ramai orang untuk nak tengok adakah line U-Mobile ni stabil dekat tempat-tempat yang sesak kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya pergi ke KLIA 2 sebab kita memang tahu dekat airport kan memang ramai orang kan. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya pergi ke KLIA 2, saya pergi duduk kat satu kedai makan yang memang ramai orang dan saya buat testing. Okey, jadi first kali saya buat ujian speed test tau. Jadi apa yang menariknya adalah untuk ujian speed test masa time ramai-ramai orang ni, petang siang hari ramai ni kan, saya dapat 950 megabit per second lebih untuk download. Upload tu dapat 100 megabit per second lebih. Serius, memang laju betul tau. Lepas tu kan, okey, kalau mula-mula saya buat pakai speed test. Lepas tu saya try pula, saya pakai fast, saya pakai open signal sebenarnya kan. Jadi secara amnya, dua-dua testing tu memang download tu saya dapat lebih daripada 700 megabit per second. Jadi kalau anda tanya saya, adakah tempat tu ramai orang? Saya boleh cerita dekat anda, tempat tu memang ramai orang. Memang ramai orang duduk berjalan, ramai orang duduk sana, orang duduk duduk dan sebagainya. Airport kan. Lepas tu kan saya duduk fikir kan, okay, speed test tu satu cerita tau. Jadi saya pun cubalah buka Netflix lah, buka YouTube lah, buat macam-macam. Dan YouTube tu pun video tu saya run yang 4K kan. Saya buat semua, saya buka video dan sebagainya, memang tak ada masalah langsung. Kalau nak kata YouTube tu memang tak lag lah. Lepas tu saya buat lah macam contohnya saya testing, tengok Facebook, buka TikTok dan sebagainya. Seriously, memang tak ada lag langsung. Dan apa yang lagi shock yang mula-mula saya testing tu, saya duduk kat dalam kedai makan tu. Saya tengah sambil makan, sambil duduk statik tau. Lepas tu saya sengaja jalan merata sambil duduk pegang phone. Sambil duduk pegang phone tu, sambil duduk jalan, sambil buat speed test kan. Memang speed test dekat airport tu yang ramai orang, dia punya download tu memang antara 700 ke 900 megabit per second. Seriously, memang laju betul lah kalau anda tanya saya dekat kawasan airport tu. Okay, agak dahsyat lah. Okey, seterusnya saya buat ujian hotspot. Kan kita dah bercakap pasal hotspot tadi kan. Jadi masa bila paling sesuai nak uji hotspot, saya uji hotspot tu masa saya tengah duk cas kereta. Senang. Sebab kan cas kereta kan duk tunggu lama kan. Jadi apa yang saya buat adalah, okey, mula-mula sekali saya run dulu speed test dekat telefon tu sendiri. Ini sebelum saya buka hotspot tu kan. Jadi masa saya run speed test dekat situ, dekat tempat yang saya duk cas kereta tu, dekat Cyber Jaya ni kan, saya dapat lebih kurang dalam 600 megabit per second macam tu lah untuk download, dan upload dia dalam 100 megabit per second macam tu. Okey, jadi seterusnya apa yang saya buat adalah saya sambungkan laptop saya melalui hotspot kepada telefon tu. Okey, jadi bila saya dah sambungkan hotspot bila saya buat ujian speed test dekat laptop tu, saya dapat dia punya kelajuan download tu lebih kurang dalam 300 megabit per second. Okey, lepas tu saya buatlah juga ujian fast dan juga nperf dan sebagainya. Jadi untuk fast tu saya dapat dalam lebih kurang 500 megabit per second download, dan nperf tu pun saya dapat dekat juga dengan 500 megabit per second. Okey, jadi itulah dia untuk ujian kelajuan melalui hotspot lah kan. Jadi sambil-sambil tu saya try lah juga buat benda-benda lain selain daripada buat bandwidth testing. Saya try lah buka YouTube, buka Netflix kat laptop tu semua kan. Anak saya duduk tunggu, duduk tengok video dan sebagainya. Memang laju, tak ada lag apa langsung, memang tak ada sebarang masalah.
Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya buat ujian gaming dan saya gunakan game kegemaran saya iaitu PUBG Mobile. Okey, jadi untuk game PUBG Mobile tu saya set dia punya setting semua tu kepada yang paling tinggi lah, yang mana saya boleh set dekat telefon tu kan. Dan saya main game tu menggunakan rangkaian 5G U-Mobile sepenuhnya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti apa yang anda boleh lihat nah, latency game tu adalah sangat baik. 20 millisecond saja sepanjang masa kan. Jadi saya duk run game tu, saya duk main dah sampai habis seluruh, sampai dah tembak menang habis semua. Tak ada lag apa, langsung memang elok lah. Alhamdulillah, semua memang okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan ujian-ujian yang saya dah buat ni, saya boleh katakan bahawa rangkaian 5G U-Mobile ni memang sangat mantap untuk kegunaan harian. Malah kalau anda nak buat untuk kegunaan kerja sekalipun, insya-Allah tidak ada masalah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara keseluruhannya pelancaran Ultra 5G itu dia bukan sekadar pelan barulah. Jadi pihak U-Mobile memang nak fokus untuk nak berikan anda user experience yang lebih baik secara menyeluruh. Okey, jadi secara rumusannya lah, apa yang saya boleh ceritakan kepada anda berdasarkan apa yang diumumkan. First kali, untuk yang plan prepaid, dia akan berikan dekat anda kuota yang lagi besar dan kelajuan yang tidak disekat. Okey, untuk postpaid pula, anda akan dapat macam-macam nilai tambahan lah. Contohnya macam roaming, security, priority access dan sebagainya. Dan untuk enterprise pun, anda akan ada ciri keutamaan rangkaian melalui Ultra 5G Business Reserve. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah video saya untuk kali ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Apapun saya nak ucapkan, jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton. Insya-Allah kita jumpa lagi nah. Assalamualaikum.